12 jam punya kerja sama dengan gaji 4 tahun kau. Good morning from Manila. So today nak ke Manila Golf Course. Kita gerak. Ada setup menarik. Aku ada nampak higher time frame punya trend line. Lower time frame memang akan nampak uptrend lah. Tapi kalau higher time frame dia dah touch trend line ni. Kali ketiga macam tu kita entry sajak. Kita nak siap-siap untuk nak gerak golf dekat Manila. Okay, so kita dah sampai dekat Intramuros Golf Club. Kenapa aku pilih Intramuros? Sebab Manila yang aku tengok dekat TikTok tu rupanya itu for membership only. Dia tak open for public. Apa masalah kita? Bagi dia tak cukup. Tak boleh pakai kad macam zaman dinosaur. Rupanya dekat sini memang dia orang banyak main berjalan. Tak dapat je nak berjalan. Jalan kaki macam mana? Kita jalan kaki nak pergi ke highway tu, semata nak cash out. KD teman. Harga minyak orang convert pergi RM jadi berapa? Orang patut bersyukur tau. Lagi mahal di Malaysia. Lepas tu nak bising-bising. Hello. Hi to the vlog. Dia punya cost a bit narrow but short. Par 4 dia 230. Hampir-hampir on. How was your golf so far? Oh good lah. VIP lalu. Nice birdie. Hati awak jahat lah. Ni hasil yang hadiah kau bagi dengan Zack. Baik doh kos ni. Tadi aku cakap bukan-bukan sebabkan dia punya proses tu tadi. Tapi bila dah main lawa tu, Liza told me there's a history in here. Sometimes you hit the ball and then after that you came here and then the ball is missing. It's a morning. The player said, my ball is there only. Where's my ball? After the second hole, this is my first ball on the hole number 13 like that. So kalau korang nak tahu, Intramuros ni bekas penjara diorang. Pernah nampak ada driver pukul bola tanpa orang. Agak seram lah. Ni dah sampai rumah, dah settle mandi apa semua. Tengah-tengah mandi aku teringat sebelum golf tadi aku dah entry, masih running. So inilah hasil trade almost 12 hours. So sebenarnya setup ni tadi dah running 430 pip lah, nak dekat 500 pip lah. Tapi sekarang dia dah naik sikit. So sekarang 300 pip je, $6,500. Aku collect profit dulu. So macam ni lah aku buat gaji harian aku. 12 jam punya kerja sama dengan gaji 4 tahun kau. Kalau kau rasa kau minat belajar trade, nak buat duit, nak cari extra income untuk nak cover duit minyak kau yang kau bising-bising tu, link ada kat bio tu, tiga titik kat atas. Kau punya browser, sekarang kau cap.